Assalamualaikum guys dan selamat tengah hari. Bersama saya lagi Rashidi. Kali ni saya bawa FL5. Saya buat video untuk FL5 ni. Kereta ni memang jackpot unit. Mileage baru 20 km guys. Jarang-jarang dapat mileage rendah ni. And then korang boleh tengok dekat bahagian dalam dia, seat dia ni pun plastik original pun masih ada lagi guys. Plastik original daripada Jepun. Kereta tak koyak plastik, tak tahulah macam mana orang ni beli kereta. Kan dia pakai ke macam mana ke tak tahu, tak pasti. Tapi kau boleh tengok mileage original dia 29. Maksud dia dah jalan 9 km. Sebelum ni kita beli mileage dia dalam 21, 22 macam tu. So kereta ni kapet dia pun dia tak datang sekali dia datang berasingan. Takut kapet dia hilang orang ambil kan. So kau boleh tengok bahagian dalam ni guys, memang solid kan, memang macam kereta baru kan. Memang tak ada orang naik kereta ni. So ini adalah unit betul-betul jackpot lah kalau korang dapat lah. Harga pun tak murah terus terang saya cakap. Korang boleh tengok exhaust dia ni bersih guys, bersih. Nampak exhaust dia bersih. Kalau kereta dah mileage dah jalan, exhaust mesti ada hitam sikit. Memang boleh cuci, tapi yang ni kita tak cuci lagi. Yang ni original condition daripada Jepun. Korang boleh tengok bahagian belakang dia, dia punya ni, nampak masih lagi. Memang macam kereta baru guys. Saya nak naik kereta ni pun risau-risau juga kan. Sebab apa, terlalu baru sangat. And then korang boleh tengok belakang ni saya tutup bonnet dia. Tak perlu nak empas-empas ke, letak macam tu je guys. Kan? Dia dah grip lah. Kau tak payah ni empas, kau tekan je macam ni pun dia dah lock, nampak. Tapi memang cantik lah. Warna merah ni kereta yang pertama kita masuk color merah. Kalau biru, hitam, putih tu memang dah biasa kita buat. So grey kita tak apa lagi. So guys, kalau macam korang berminat kereta ni, korang boleh contact direct kat saya. So saya ada satu unit je. Korang boleh tengok nombor siri dia pun cantik guys. 46867. Kalau dia datang nombor 4684 tu guys, memang aku beli lah kereta ni. Tarikh lahir aku tu kereta tu. Okay guys, so kalau korang berminat kereta ni, cepat-cepat lah. Kereta ni pun baru sampai. So dia punya iklan pun rasa pun belum tersebar lagi. So kalau korang nak kereta ni, korang PM saya cepat-cepat guys. Okay guys, sampai di sini saja. Saya Rashidi Ali. Assalamualaikum dari Sayap Niaga.